Lina, what about the file? Oh, it's in the manager's office. Thank you. Masuk. Tuan manajer, Jawan rupawan, kawan. Wah, tinggal di Jawan. Saya sungguh beruntung dapat berjumpa dengan tuan yang budiman dan setia. Tuan juga tentu tidak jemu dapat melihat muka saya yang bercendawan. Kedatangan saya bukan hendak mengganggu tuan, tapi membawa sampel minyak wangi yang tuan pesan. Ini katalognya, coba renungkan. Kalau tuan kurang percaya, biar saya renjiskan. Harum. Apa namanya minyak ini? Evening in Russia. Oh, Fernando, minyak wangi ini sungguh harum baunya. Tuan tidak boleh dapat di mana-mana. Jika tuan kurang percaya, boleh usul, boleh periksa. Bisa bagus. Rokok radioka. We'll interrupt this program. The time in the studio is 12 minutes past 2. And soon we'll bring you to the Bukit Timah race course to hear the commentary of the first race. Kasa curut. Oh, Fernando, bukankah telah saya katakan jika tuan berlanggan dengan saya, semuanya barang istimewa. Baiklah, berapa harganya? Saya akan beri tuan dengan harga cost price yang ini juga tidak ini. Ini 4 dolar. And one was miles away with Prosperity down to Francis 16 and Bondi. And they raced in line for the best part of the first furlong. But when they settled down, Prosperity got to the front from Bondi, 15 times the reason. So Francis Downs, Rubber Flounder and Shamrock Flipper. Racing along past the half mile, Prosperity a length leader from 15 and Bondi, therefore by time the reason to Francis Downs, Rubber Flounder and Shamrock Flipper. Now they make the first turn there, approaching the full run. Home Prosperity still leads the length from 15. Closest to him is Downs, about 3 or 4 lengths further back. They're followed by Sir Francis. Now they come down to the furlong bow, and Prosperity is still holding 15 at bay. With half a furlong to go, it's a great race. Prosperity and 15 fighting it out, but 15 under the whip goes away in the last furlong, and 15 beats Prosperity. Third is Bondi, followed by Shamrock Flipper, Darren's Rubber Flounder, Sir Francis, and last to finish is time. Bagaimana pula tentang minyak wangi ini, tuan manajer? That Biarlah saya pakai minyak kelapa. race. And now we'll bring you back to the studio. Macam berniaga dah. Bagus. Lain kali berniaga minyak kelapa. Mana Cik? Itu apa? Jess! 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 Apalah ni aku fikir kereta aku belanggang kau ni. Sudahlah, mari kita balik. Iyalah. Bukan main penat lagi badan aku ni, Ramli. Perut pun dah lapar. Mari kita makan nasi kedai lah. Aku tak ada tegak lah makan nasi kedai, Jess. Macam kau, Din? Kalau begitu, kita masak sendiri macam. Itu pun bagus. Mula-mula kita beli ayam. Berapa? Terima kasih. RM3. Kau dengar tak? Habis? RM100 lah. Boleh buat. Nah, okey. Oh, kongsa. Ayam nampaknya. Itulah. Disuruh kahwin tak mau. Sekarang siapa nak masak ayam tu? Pak Nyong jangan pandang kita semua tak ada mata. Kita semuanya diploma pasal masak-memasak. Ya. Hah? Diploma? Diploma tu apa? Ijazah.
Saya mendapat ijazah di waktu mogok. Ramli mendapat ijazah di masa Jepun, di zaman ubi kayu. Cik Ajis? Di Sarip Jail. Ha? Sekarang Pak Nyong nak tolong kita. Tolong sembelihkan ayam ni ya. Boleh tak? Boleh. Belum tahu jangan marah. Kacamata piano. Ajis, kain aku mana? Nah. Kau ni, Jis. Seluang kau tu koyak. Jangan kau nak menyibuk macam Marilyn Monroe. Nah, ganti kain. Ramli. Sudahlah. Pergilah pinjam dapur kat tuan rumah tu. Iya tak iya juga. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Rumah mana? Ramli, Masak nasi. pandaikan sayur nak. Oi, tuan rumah. Kakak jangan panggil saya tuan rumah. Maafkan saya tuan tanah. Tuan tanah pula. Cik Norma. Begitulah. Maaf Pak Cik Ramli. Kalau saya minta, kasih tak? Kalau kena dengan mintanya, tentulah kasih. Nak minta apa? Nak minta pinjam dapur, boleh tak? Kalau Cik Ramli nak pinjam dapur saya nak pakai dapur apa? Bukan nak pinjam terus. Nak pinjam sekejap saja, boleh tak? Oh, sekejap saja. Bolehlah. Pergilah pakai. Pakailah. Terima kasih. Nah, ini kuncinya. Jangan marah. Pedihnya. Din, air Din. Pedih, Din. Alamak, Din, pedihnya, Din. Alamak, Din, air Din. Din, air mana, Din? Alamak, nak tahan, Din. Pedih, Din. Alamak, Din, mana air, Din? Alamak, Din, pedihnya. Diploma apa yang kau dapat ni? Baru potong bawang saja sudah terpakik-pakik. Mana kau taruh garam ni? Haji, di mana kau taruh garam? Itu apa tu? Selama dia tukang masak ni mata pun yang rapun. Garam kau taruh tinggi-tinggi. Macam ketul emas bongkal-bongkal. Masa tahu aku kurang garam. Sukses, sukses. Dah cukup puas hati.
puas hati. Ya. Alamak. Apa lagi yang kita nanti nih? Kita kebaslah Peluk Model 8 nih. Cek, kalau kita kebas sekarang, Berarti kita sudah melanggar undang-undang bujang. Lapo. Kita mesti hormatkan kepada tuan rumah. Ya, kita mesti jemput dia makan sama-sama kita. benar. Sebab dia sudah minjamkan kita dapur. Betul kata Tuan Presiden. Jangan marah. Tak. Tuan rumah. Oi, tuan rumah. Hai Ramli. Nampak-nampaknya dalam 3 orang ni engkau lah yang kena ekor, Ramli. Ajis. Kalaulah masin mulut kau tu, kalaulah tuan rumah gila kat muka ini, aku berniat dekat keramat si Luncai kau tahu. Luncai? Luncai mana? Si Luncai tak tahu. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Oh, si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Tuan rumah. Sama-sama panggil. 1, 2, 3. Oi, Tuan Ru. Lagi-lagi panggil saya Tuan Rumah. Maafkan kami Tuan Gemah. Cik Nurma. Cik Nurma, kita ni nak jemput Cik Nurma makan sama-sama. Silakan. Terima kasih saja lah Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya. Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cekik ya. Apa ini? Ayam kah, kayu kah? Inilah kalau tukang masak lagi belum ah. Kau tengok kuahnya, kopinya. Dapatan garam korang taruh di dalam. Ajis, apa kau tak rasa kalau ini masam kah, masin kah? Ayam ni keras macam kayu kah? Waktu inilah, Din. Jangan kau katakan kayu. Kau teruk batu, saya nak kecepit. Kau mesti bilang sama mak engkau, Tun. Kalau kau kawin orang kaya, kau lekas jadi janda. Caranya? Caranya? Coba kau lihat orang kaya tu. Serba-serbi kerjanya kalang kabut. Bawa kereta besar, ha? Sana. Sini. Sini. Tok-tok pelapop. Belanggar kereta tu. Mampus si kaya tu. Nah, kau dah tinggal jadi janda. Iyalah, kalau kawin orang kebanyakan, terlihat saja. Jalan di kaki 5. Bertengok barang-barang di kedai cantik-cantik. Tak boleh kena langgar. Ya, Bang Sudin, ya? Akang tak ada dapat plastik. Sudah, tak ada duit. Mana ada jual es krim malam? Tak ada duit, nanti aku buka. Nah, ambil ni 20 sen. Bekas. Pergi main jauh-jauh, ya, dek. Rahsia tutup, ha? Lagipun kalau kau kahwin dengan orang kaya, sila ke badan. Mengapa? Jangan kau harap kau nak pergi berkelah naik perahu atau kulit. Tak boleh, Tun. Kenapa tak boleh naik kulit? Sekarang katakanlah kau tengah naik kulit, ya. Berdayung. Niat. Tuk-tuk. Berjebur terbalik.
kau tak boleh berenang. Kenapa? Sebab barang-barang emas kau tu berat. Ya, betul kata Bang Sudin. Kalau kawin orang kebanyakan, kalau jatuh dari perahu, tak berat badannya, ringan saja. Kita boleh berenang ya Bang Sudin ya. Tun! Oh, dia Tun! Alamak, Mak dah terjerit-jerit tu. Tinggal ya Bang Sudin ya. Baik. Tun! Tun! Nah, ini dia. Kemana saja kau ini, Tun? Sudah malam begini. Asyik tak senang duduk di rumah, saya nak merayap saja. Asyik bising aja lah. Orang pergi rumah Kak Bibi pun dah terjerit-jerit. Tun, macam mana aku tak menjerit? Kau kan sudah besar, bukan budak-budak lagi. Tak lama lagi kau nak belaki. Tak siapa nak ingin belaki? Hai, selama kau sudah besar nih, Tun, sepatah aku kata, empat mata kau kata. Lama-lama kalau begini aku boleh mati. Heart failure. Apa, Mak? Lemah jantung lah. Amboi, Mak ni. Selama Miss Wong tinggal di sebelah rumah, berabuk skipping London. Alah, aku belajar sikit-sikit lah supaya orang kota jangan kunung-kunungkan kita. Kau pun mesti belajar, Tun. Bukannya susah. 1, 2, 3, ABC. Where you going? Kenapa kau ketawa? Salah aku cakap? Salah tu tidak, tapi tak betul. Mak. Mari, Mak. Hello. Nah, apa lagi? Ayu, go to play. Play kan main-main. Ayu, go to tidur lah. Apa, Tun? Mak, itu tanya Mak marah tak? Tidak, apa? Kenapa Mak tak suka itu kawin dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan itu apa? Semuanya kelabu asap. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Kan bagus kau kawin orang kaya, sampai tua kau boleh senang. Pendirian Mak berlainan lah dengan Itun. Itun tak suka lah kawin orang kaya. Tetapi Zaitun suka kawin orang kebanyakan macam aku. Bagaimana kan? Kalau dah suka sama suka, memang tak kenal botol kicap dengan botol cuka. Peduli apa mak dia tak suka? Dengan mak dia kah yang kau nak menikah? Norma. Ada apa lagi, Safia? Saya ni memang cukup malu dengan Kak Norma. Hari-hari bapak suruh datang sini minta pinjam beras. Bapak angkat kau tu memang tak guna lah, Safia. Asyik isap ganja, minum arak, main judi. Itu saja yang dia tahu. Kalau aku tak kesiankan kau lah, Safia. Aku tak ingin asyik beras. Kenapa, Cik Norma? Tidak, Bapak Safia ni sedikit pun tak ingat rumah tangga. Asyik main judi, minum arak, entah apa punya manusia pun aku tak tahulah. Cinta bangkok tu? Bapak awak tu, bapak betul kah? Bukan, bapak angkat. Hah? Ini tak boleh jadi, men. Ini mesti mau kena bedal, men. Bapak awak macam mana? Orangnya bengis, mukanya garang, tangannya berurat-urat. Hah? Urat-urat? Tak jadi. Bilang sama bapak kau, Safia. Kalau bapak kau asyik main judi, minum arak lagi, Kak Norma tak mau kasih beras. Nah, pergi balik. Terima kasih, Kak Norma. Kesiannya, Cik Norma. Kalau saya tak ingat badan saya kurus, saya hentam bapak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Sudin, apa kabar? Kabar baik, Cik Norma. Amboi, mak lamanya tak nampak tenggelam-tenggelam timbul. Begitulah orang banyak anak, sekejap sana, sekejap sini. Sudin ada, Cik Norma? Ada. Cik Sudin, marilah. Cik Sudin. Sudin? Hai, Mak. Bila Mak sampai? Duduklah, Mak. Mari kita bergurau dulu, Cik Norma. Boleh juga.
dan Sudin, silalah berbual di bilik saya. Baik. Pergi, Aden. Mari, Den. Silakan, Makcik. Mari, Den. Nanti saya siapkan kopi, Makcik, ya. Ramli? Ramli? Hei, Ramli? 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 Eh, Ramli? 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 Bangunlah, sayang. Den, ambil baju-baju kotor kau biar Mak cucikan. Mak pergilah ambil sendiri. Tak apa, Ramli tu tidur tak apa. Jis, kenapa kau tercampung di sini? Jadi menggali jaga, Makcik. Jadi jaga. Kemana nih, Makcik? Mau ambil baju kotor Sudin lah. Iyalah, pergi ambil. Masuk aja. Makcik. Siapa yang tinggal belakang rumah Makcik tu yang kurus yang janggutnya putih tu? Janggutnya putih? Iya, kadang-kadang janggutnya hitam. Hah? Bukan yang matanya joling itu naik ke jalannya begini-gini tu, Makcik. Oh, Pak Musa. Dia sudah meninggal sekarang. Meninggal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan. Makcik. Siapa tu? Yang gemuk-gemuk tu yang ada di saya, rambutnya gerinting tu, yang jadi cantik tu. Yang tinggal depan rumah Makcik tu. Depan rumah Makcik tu. Depan rumah Makcik laut. Tak ada orang tinggal. Laut? Astaghfirullahaladzim. Makcik. Mama Maidin tu yang jual mie lagi ada, Makcik. Apa kau tu, Jenis? Mama Mila, Pak Musa lah. Biarlah mak aku masuk ke dalam ambil baju-baju kotor. Apa salahnya? Bukan, pasal Ramli tu tengah tidur lah. Kalau Ramli itu tengah tidur, biarlah dia tidur. Apa salahnya? Bukan mak aku nak ganggu dia. Mak aku hanya nak ambil kain kotor saja. Bukan pasal kainku. Mak Bima, ini Mak Sudin. Kata nak kenal dengan Mak Sudin. Apa kabar, Kak? Kabar baik. Apa ini Mak Sudin? Iya. Baru pindah sini ya? Baru seminggu saya pindah sini. Barang-barang semua belum angkat. Baguslah pindah di sini. Sebab di sini orang ramai. Mak Sudin tinggal sini juga? Tidak, saya cuma datang sekali-sekali saja. Namanya lah anak banyak. Sebentar di sana, sebentar di sini begitu. Kampungnya kampung mana? Saya tinggal di Kampung Cantik. Senang-senang datang tau? Iya. No, Mama. Kenapa mak datang seorang-seorang? Mak tak datang dengan bapak? Den, apa kau sudah gila ya? Bapak kau kan sudah mati 3 tahun dulu. Mengapa kau orang berdua nih, Den? Yang plek-plek kau orang tanya? Bukan, Mak. Yang panjang-panjang itu, yang bila dia tarik, pek, dia kunci, pek. Yang pek itu apa nih? Apa? Aduh, baik jaga. Baik jaga. Botol dah bunyi. Hah? Apa yang bunyi? Bukan, Mak. Kapal terbang tu bukan ada dia 2 botol, Mak. Yang satu botol panjang, yang satu botol pendek. Dalam botol tu apa isinya? Oksigen. Bila dia taruh oksigen tu dia terbang. Kenapa, Jis? Apa yang bising-bising di situ? Tidak, Mak. Papa Nendela ni semua dah renggang. Pak Musa kau nak jadi tukang kayu di sini. Lekas kau masuk di dalam. Salin baju kita nak pergi tempat nenek kau. Dah berhenti pun. Apa yang dah berhenti? Tok Tekong Siam. Hah? Bukan, Mak. Di belakang sana kan ada satu rumah besar, Mak. Ada orang yang begini, dia taruh emas yang dia ketuk tong. Dia sembah sekarang dah berhenti, Mak. Apanya berhenti? Tok Saminya. Allah, Mak. Macam-macam saja budak-budak ini dibikinnya aku jadi gila. Sudahlah, nanti kerja aku semua tak habis. Mak pergilah bilik mandi dulu. Nanti sudah bawakan kain kotor. Tadi kau suruh aku, sekarang kau pula. Macam-macam saja budak-budak ini lah. Gila kau, tutup mata sekali terlanggar kepala bengkak.
Nadia sudah lariga. Nampaknya Cik Ramli kita dah kena lotri kling klong klang klong. Aku juga bujang tak laku. Cik Ramli. Cik Ramli, bangun sayang. Cik Ramli. Alah, seramnya pula terkuat aku Ramli. Aduh, seramnya. Apa ini? Apa kau jadi kau ni kacau ya? Aku tengok mimpi tuan rumah kau kasih putus gambar. Apa? Ramli, kau mimpi cium tuan rumah ya? Pipi aku yang karat ni kau cium. Cincin berlian ini kau pakai satu, aku pakai satu. Inilah saja peninggalan pusaka bapak kau. Ton, apa lagi yang kau terhege-hege di sini? Lekas turun, tunggu aku di bawah, biar aku tutup jendela. Kenapa kau, Din? Nak belajar kuntau? Alamak, Jis. Lain yang diketuk, lain yang keluar. Betul, Din. Yang diketuk si cantik manis. Sekali yang keluar, si badak sumbu. Iyalah. Hai, Ramli. Cepat sangat nampak dah mandi. Cuci muka sajalah. Oh, tu pasal lah bau masuk. Cek! Cik Ramli berpakaian lawan nak ke mana? Nak ke rumah Matahir, Makcik. Matahir? Mama Tahir tu siapa? Hah? Matahir? Oh, yang Makcik Matahir orang yang gemuk. Misalnya begini. Giginya panjang-panjang ini, Makcik. Ih, takutnya. Matahir tu apa kerjanya? Gosok gigi harimau, Mak. Hah? Gosok gigi harimau? Abang Sudin. Abang Sudin, kakak tunggu tepat selalu pukul 5 petang. Jam mana? 2 sen. Oh, ini rupanya. Ya. Patutlah tersasul. Tok Sami lah, Tepek Kong Siam lah, Mama Umi lah. Rupanya ada berudang sebalik batu. Siapa nama kakak budak ni? Jaitun, Mak. Jangan marah, Mak.
Aku tak cukup duit lah. Pilih duit kau RM10. Mana aku ada duit 1 sen, tak ada duit dah. Haram 1 sen tak ada. Ini lokil lah, Din. Pinjam kat mak kau kejap lah. Nanti kalau aku dapat gaji kau bayar lah. Iyalah. Marah kalau orang minta. Hai, Cik Rafi. Wah, nampaknya. Nak ke mana ni? Saya nak ke rumah Mak Tahir. Mak Tahir? Mak Tahir kah? Mak Tahir. Sumpah Wan Nabi Muhammad, Cik Norma, saya tak ada Mak Tahir. Sumpah. Mak Tahir tu Mak Tahir mana? Mak Tahir tak kenal? Mak Tahir? Tak tahu? Mak Tahir anak Pak Useng ngok-ngek kaki untuk kepala kemek. Hah? Tak pernah dengar pula. Yang mana satu? Ada yang selalu datang di sini tu. Yang mana? Yang kepala otaknya berjambul itu apa? Tinggal di mana? Tinggal di rumah, takkan tinggal longkang. Iyalah, rumahnya di mana? Oh, rumahnya tepi laut. Nah, boleh dapat gaji nanti boleh buat. Duit apa ni? Tidak, Cik Norma. Ramli dia kekurangan duit. Jadi nak pinjam dengan saya tak ada duit. Saya pinjam dengan Mak. Sudah, kasih balik duit tu sama Mak. Nah, ambil duit ini. Lain kali kalau tak ada duit, jangan minta dengan orang. Minta dengan saya. Nah, ambillah. Jangan marah. Nampaknya kau dah kena eko. Sebab itulah malam tadi aku mimpi gigi kau bertabur. Cik mau minum apa, Cik? Macam biasa, tadi. Saya apa sajalah. Kais sejuknya 2. No, kikim, Cik. Saudara ini namanya siapa? Rani. Bapaknya kerja apa? Inspektur. Silakan. Cik Abang ni nama siapa? Ramli, Kerjanya? salesman. Lepas ini, Rani nak ke mana? Tidak kemana-mana. Sudikah kita pergi berjalan di tepi laut, makan angin? Sudikah? Jikalau Encik Ramli sudi, 1000 kali saya sudi. Saya minta maaf Cik Ramli, saya tak boleh pergi kerana identikat saya tertinggal di rumah. Itu kan senang. Kan Rani boleh pulang ambil. Tapi uang saya juga ketinggalan. Ya tak? Masalah uang jangan khawatir. Nah, ambil RM10 buat tambang. Terima kasih Encik Ramli. Jangan pergi mana-mana ya. Nanti saya datang tahu. Tapi jangan lambat ya. Saya tunggu di sini ya. Dadah. Alamak, aku dah kena tipu. Dunia ini hanya palsu, manusia berdusta. Kebanyakan suka menipu, gemar membuat dosa. Dunia penuh dengan noda,
Dunia penuh dosa, kebanyakan tipu dan daya, mengikut nafsu murka. Ada pula yang salah sangka, banyak yang salah terka. Masih disangka intan, batu disangka berlian. Siapa itu? Coba terka. Siapa itu kagerangan berlagu dan berdendang? Suara merdu dan menawan membuat hatiku girang. Kalau ada bunga di taman berseri warna kuning, apa guna ke hutan? Sekuntum boleh disunting. Mari sini, jangan marah. Begitulah rasa dunia, tidak kekal selamanya. Hati-hati sebelum kena, agar tiada terpedaya. Hai. Berapa di sini Tuan Timah? Tuan Timah lah. Cik Norma? Tidak. Saya datang sini nak jumpa dengan anak Pak Hussein Ngok Ngik tu. Oh, baru saya dia balik naik kolek, baru saya lepas. Oh. Cik Ramli, saya ada satu soalan. Boleh tolong jawabkan tidak? Boleh juga. Coba terangkan. Begini Cik Ramli, saya sudah jadi janda selama 3 tahun. Jadi saya rasa saya tak mau bersuami lagi. Tapi dalam 1-2 bulan ini saya telah jatuh cinta pula dengan seorang muda. Jadi apa yang harus saya buat? Adakah pemuda itu tahu? Tidak, dia tidak tahu. Itu sangat berbahaya, Cik Norma. Jikalau Cik Norma tak kasih tahu sama pemuda itu, Cik Norma nanti mati dapat TB. Tetapi saya malulah Cik Ramli. Kalau malu, melepas. Mak bunda lain nanti kebas. Jaga Cik Norma. Di zaman ini orang lelaki lebih bahagia. Baiklah, saya pakai nasihat Cik Ramli. Kalau saya dapat kahwin dengan pemuda itu, saya rasa sungguh bahagia. Ya, Cik Norma tentulah bahagia. Tetapi kami yang berduka. Sebab kami terpaksa pindah mencari rumah lain. Tidak. Kalau saya kahwin dengan pemuda itulah, Cik Ramli boleh tinggal di rumah saya dengan tak payah bayar sewa pun. Iya ke? Kalau begitu lega-legaslah kahwin Cik Norma. Sudahkah kamu pujuk mak kau tu? Mak aku masih berdegil lah, Bang Sudin.
Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Bang Sudin, kita lari mau? Tak boleh lah tu. Nanti nama keluarga kita malu. Oh, di sini rupanya tempat berjumpa. Jangan takut, Mak cuma mau tengok bakal menantu Mak saja. Amboi, manisnya. Pandai betul kau memilih bunga, Din. Tun, kenal-kenal lah. Yang inilah mak aku. Apa kabar, Makcik? Kabar baik. Amboi, manis betul bakal menantu Mak. Cakep lah, cakep ya. Biar Mak balik dulu ya. Sudin, Mak kasih can tau. Pendirian mak engkau memang berlainan dengan pendirian mak aku. Aku suka pada mak engkau, Bang Sudin. Tak ada, Dek. Pergi balik. Tak ada, Dek. Dah siap buka. Pergi bilang Mak tak takut. Budak-budak ini sudah malam buta belum balik-balik lagi. Ton! Ton! Ayu! Ayu! Ayu, kau ini kemana saja merayap sampai begini malam baru kau balik? Ayu, kakak kau mana? Tengoklah budak ini. Asal aku tanya tak mau nyaut. Mana kakak kau? 2%. Kau ini Ayu sampai aku tak boleh tanya langsung. Tanya saja 20 sen, tanya saja 20 sen. Sudah aku tak ada duit. Ada duit udah tutup. Ada anak pun cekek darah. Yang satu kalau ditanya asyik nak minta upah. Yang satu lagi sampai begini malam buta belum balik-balik lagi. Apa anak nasib aku ini? Kenapa Mak? Mak cari Eton ya? Kenapa Mak? Mak cari Eton? Kau ini kemana saja? Sampai malam buta baru balik? Alah Mak ini bising sajalah. Sampai tak boleh jalan langsung. Orang pergi rumah Kak Salma pun dah terpekik-pekik. Kau ini ada-ada saja. Kak Salma lah, Kak Norma lah, Kak Sama lah, Kak Putih lah, Kak Siti Tanjung Perak lah. Namaku. Apa yang kau hege-hege itu, yuk? Tonton. Ya, Mak. Tadi Emak pergi di rumah Mak Cirana kau. Budak Leman itu udah besar, cantik pun dia sekarang. Mereka bercadang nak meminang kau. Aku suka. Kau setuju tak? Aku tak suka lah, Mak. Ain, tengoklah anak-anak zaman sekarang. Kalau kita pilih semua tak suka. Ini mesti ada perhubungan yang sulit. Ayu, kau mesti tahu dengan siapa kakak kau selalu berjumpa? Nah, dengan siapa kakak kau selalu jalan? Dengan Abang Sudin rumah sebelah, Mami. Oh, baru aku tahu sekarang dengan si bujang lapo itu rupanya ya. Nanti aku cabut kepala kau macam sotong. Ya, Mama. Kenapa Ayu bilang sama Mama? Kakak tak bukan di depan itulah rahasia buka. Ini rupanya kerja di orang ya. Di sini tempat orang main mata ya. Sudin, Sudin turun kau sini Sudin. Bujang lapo tak sadar diri. Entah obat guna apa yang dia sudah kasih pada anak saya sampai anak saya berani menolak pinangan orang. Turun kau sini. Sudah. Sabar. Turun kau sini bujang lapo. Turun bujang lapo. Jangan cuma tinggal manggil anak saya bujang lapo tahu. Kalau tak anak awak yang tak hege-hege, tidak nanti anak saya melete. Sekarang anak awak pun salah, anak saya pun salah. Apa pula anak aku yang salah? Anak kau yang jadi hantu. Anak kau turunan Jenaprit. Kau, mana kau? Jangan tahu sembarangan ya. Saya punya anak bukan keturunan Jenaprit tahu. Saya punya anak keturunan Nabi Adam, mengerti? Aku juga turunan Nabi Adam. Laki aku juga turunan Nabi Adam. Anak aku juga. Tahu apa? Aku cucu Adam. Kau mengerti? Kalau sama-sama cucu Adam, mengapa kita gaduh? Hah? Mak, udah lama, udah. Kamu sudah. Nih berani. Sudah aku pun takut. Wah, kalau kau berani aku pun tak takut. Mak Sudin, kalau kau saja anak kau, palang pintu dari kepala nanti tahu. Mak Jaitan, ada awak tak suka anak awak di Malaysia orang ikat kakinya buat ketemu di kapal. Kampung harusnya bukannya begini. Makcik tak harus gaduh begini. Makcik bukan orang biasa. Makcik ini orang ada-ada. Betul kata kau Ramli. Mak Sudin, aku ini orang ada-ada tahu. Aku ada 2 cincin berlian tahu. Mak Jaiton, aku pun ada lah. Ada apa kau?
Cincin tembaga. Ramli, nampaknya aku tak boleh kahwin ni. Mana Ajis? Sofia. Abang Ajis. Kenapa, Sofia? Kenapa kau coba nak membunuh diri, Sofia? Terangkanlah pada Abang Ajis. Bapak paksa Safia kahwin kerana ia telah kalah judi. Apa? Kalah judi? Mari, Safia. Mari tinggal di rumah Abang Ajis. Badan Abang Ajis pun sudah gemuk. Tulang pun sudah keras. Mari, Safia. Jangan takut. Safia masuk dalam dulu ya. Abang Ajis pergi panggil Cik Norma ya. Kalau beginilah seterusnya, sudah tentu Sudin tak boleh menikah dengan Zaitun. Jadi, apa kita nak buat? Hanya ada satu jalan saja yang boleh menyelamatkan perkawinan Sudin dan Zaitun. Bagaimana, Ramli? Begini, besok Cik Nurmah mesti bawa Sudin dan Mak Sudin berjumpa dengan Mak Zaitun. Orang-orang di kampung sini semuanya segan pada Cik Nurmah. Jadi, Cik Nurmah lah saya yang dapat menyelesaikan perkara ini. Bagaimana? Makcik setuju, Ramli. Makcik setuju. Sekiranya perkara ini selesai besok, kita terus pergi Minang. Bagaimana? Itu yang semula-mulanya, Makcik. Tapi ingat, biar kita berlembut. Asalkan kita menang mendapat Zaitun. Cik Norma, Cik Norma. Kenapa, Safia? Bapak telah kalah main judi. Untuk membayar kekalahannya, Bapak menyuruh orang itu memperkosa kehormatan Safia. Bapak kau tu memang binatang lah, Safia. Safia, itu bukan bapak kau betul tau. Itu bapak angkat kau. Ya, Safia tahu Kak Norma. Sudahlah, Safia. Jangan menangis. Daripada ini hari kau boleh tinggal di sini. Tinggal bersama-sama Kak Norma ya. Aji! Aji! Kak Norma, tolong Safia, Kak Norma. Tolong Safia. Alis! Alis! Mana Alis? Alis mana? Jangan ketawa, aku tanya Alis. Saya, Pakcik. Ada apa, Pakcik? Ada apa? Kau curi anak aku ya? Allah, sudah. Siapa-siapa masuk campur, aku pecahkan kepala dia. Sudahlah, Pakcik.
Tak baik kita bergaduh begini, Pakcik. Oh, kau mau masuk campur ya? Kurang hajar. Saya tak mau lawan dengan Pakcik. Pakcik orang tua. Kalau kau tak mau lawan, kenapa kau masuk campur? Bukannya manusia, tapi Pakcik adalah syaitan bertopengkan manusia. Pakcik sanggup mempertaruhkan anak untuk bermain judi, ya? Tahukah perbuatan Pakcik itu membiarkan persundalan di sisi masyarakat? Pakcik sanggup memukul Aziz, ya? Pakcik sanggup memukul Aziz. Jikalau tidak ada Aziz, anak Pakcik akan mati dalam sungai. Dan Pakcik akan dituduh menjadi pembunuh, tahu? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Baiklah. Selagi Pakcik tidak mau bersumpah, Pakcik tidak akan minum arak lagi. Tidak main judi lagi. Saya tidak akan serahkan Safia ke tangan Pakcik. Saya cukup bangga dengan cara Cik Ramli menasihati bapa angkatnya Safia. Dan saya rasa dia tentu insaf. Ya. Soal Safia dengan Aziz saya telah selesaikan. Hanya tinggal Cik Nurmah saja untuk menyelesaikan soal Sudin dan Zaitun. Manusia semuanya tiada lepas siksa, suka dan duka silih berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia seharusnya berusaha, bahagia takkan datang sendiri jika manusia tiada jari. Sekarang sudah aman. Hidup tiada ketakutan, masanya sudah tiba. Tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya. Suaramu sungguh menawan hatiku, Sofia. Suaramu juga. Suaraku. Sofia, Encik Nurul mana? Tani gembira betul melihat Mak Sudin dan Mak Zaitun telah berbaik-baik semula. Begitulah hendaknya kita sama-sama sekampung. Kan begitu, Mak Zaitun? Betul, Cik Nurma. Kalau mak si perempuan dan mak si laki-laki bergaduh, itu tandanya nak besar. Betul lah ketawa itu. Minumlah, minum deh. Zaitun, kenapa kau tak pelawak Bang Sudin kau itu? Nah, gerak-gerak. Sekarang Sudin dan Zaitun pergilah main-main di bawah karena kita nak cakap rahasia.
Sekarang kita balik pula tentang soal meminang. Bagaimana Mak Zaitun? Setuju tak? Saya setuju Zaitun dikawinkan dengan Samsudin. Berapa pula antaranya? Antarannya? Tak usahlah malu-malu, katakanlah berapa. Antarannya 1000 serba 1. Saya setuju. Kenapa Mak sanggup 1000 serba 1? Dari mana kita nak korek duit? Apa yang kau susahkan, Den? Berapa banyak adik-beradik kita orang kaya, Mak boleh meminjam. Soal uang kau jangan khawatir. Mak yang bertanggung jawab. Mak tahu kau kawin dengan Zaitun itu saja. Betul kah, Mak? Iya. Sudin tahu yang Mak selalu sayang pada Sudin. Tetapi, walau bagaimanapun, kau mesti kerja kuat, Den. Mengumpulkan uang dari sekarang. Aku tak setuju lah kawin secara besar-besaran ni. Mengapa pula? Begini, Cik Aziz, kalau kita kawin, harus kita buat besar-besaran. Karena hari itulah kita menjadi raja sehari. Ya, memang betul kata Makku, Jess. Betul tu, betul. Buat saya lah, Makcik. Kawin secara besar-besaran ni semata-mata membazir. Akibatnya? Oi, Kici. Bunga tak ada, pokok tak ada, saya saman kor dalam. Engkau ni merapik lah, Jess. Tak adalah pernah aku dengar orang kawin untuk menambah baik. Ceraikan aku! Ha, kau tak guna jadi jantan tak malu. Kau. Apa kau merepek yang bukan-bukan ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Atau aku minta, kau marah. Atau aku minta, kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5.000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis dia bayar. Kau tahu bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5.000, kenapa mak bapak engkau terima? Sebab kau berjanji. Kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Pantainya layar pun terkembang, laut tenang tak gelombang, nelayan hatinya girang. Suasana riang-riang, kampungku aman merdeka. Angin yang gemulai, kampung nelayanku permai, sampan menghias pantainya, layar pun terkembang, laut tenang tak gelombang, nelayan hatinya girang. Suasana riang-riang,
kampungku aman merdeka. Abang Sudin. Jam berapa? Saya pakai 1, Tuan pakai 1, 2, Hamid 1, 3, 4, 5, jam dinding 1, 6. Bukan berapa banyak jam yang aku maksudkan. Pukul berapa kau datang bekerja? Oh, pukul berapa ya? Pukul berapa? Hah? Mana jarumnya? Terlupa pasang jadi. Potong gaji kau RM2 karena kau lambat datang kerja. Sudin, mari sini. Nah, ambil RM2. Tadi Tuan Manajer bilang suruh potong RM2. Potong, tetap potong. Ini? Pasang jarum jam. Aden, kenapa kau datang lambat hari ini? Saya antar Mak ke stesen, Cik Mat. Iya kah? Cik Mat, kalau macam ada kerja malam kah, tolong panggil saya. Kau nak kahwin, Aden? Iyalah. Baiklah, aku akan tolong kau. Musik-musik? Musik-musik lah. Halo, oh Ramli. Ya, aku dah antar mak aku ke stesen kereta api tadi. Hello, kau ni asyik dengan mata air saja. Nanti kau tahu dengan tuan rumah baru kau tahu. Sudin, kalaulah tuan rumah tu gila dekat aku tak merayap macam inilah cari mata air lain. Tuan rumah tu ada mata air tau. Dia kata apa tau? Kalaulah dia kahwin dengan pemuda itu, kita semua boleh tinggal di rumah dia ni dengan tak payah bayar sewa. Aku suruh dia kahwin lekas-lekas lah. Ya. Bye-bye. Tolong doa. Siapa-siapa Abang Salim pun tadi? Sama kawan di ofis. Mata abang tu dah sakit. Lebih baik pergi jumpa doktor. Bang Rafi. Hai, Nena. Mana kau? Marah. Okey, lipstick satu lah. Kena tipu lagi. Nah, Mak. Mak tak mau. Kenapa, Mak? Sudahlah, Prani. Kau janganlah menipu lagi. Mak, dalam dunia ni, kalau kita baik hati, kita jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak, Mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak.
Sekarang Mak pilih satu antara dua. Mak suka Perani beginikah atau suka Perani menjualkan kehormatan Peranikah? Dua-dua Mak tak suka. Inilah sandiwara dunia. Subiat. Abang Najis. Kenapa Safia? Kenapa kau menangis? Disebabkan uanglah saya hampir jadi korban Kak Norma. Kak Norma tak mengerti. Coba kau terangkan bagaimana. Di satu malam yang sunyi, waktu saya sedang mencuci pinggan mangkuk, Safia, Bapak keluar sekejap ya. Baik, Pak. Kau boleh masuk sekarang. Syarif, mulai hari ini hutang aku habis ya. Ya, mulai hari ini kau tak ada hutang lagi padaku. Abang datang, cantik manis. Siapa kau? Bapakku tak ada di rumah. Jangan takut. Abang tidak berbuat apa-apa. Bapak kau hanya suruh menyampaikan uang ini kepada kau. Nah. Kau cakar mukaku yang cantik manis. Sudah itu, saya terus lari membuangkan diri ke dalam sungai. Kemudian, Abang Aziz menyelamatkan saya. Sekarang, Abang Aziz nak buat begitu pula pada saya. Sudahlah, Safia. Jangan menangis. Kau tak boleh samakan orang itu dengan Abang Aziz kau. Sudahlah. Aziz, tak dengar bukan?
Sekarang pergilah Puju. Safia, Abang Aziz minta maaf ya. Abang Aziz minta maaf. Abang Aziz mesti bersumpah yang Abang Aziz tak akan melukakan hati Safia lagi. Sumpah Nabi Muhammad, Quran 30 juz, Abang Aziz tak akan melukakan hati Safia lagi. Percaya tak? Percaya. Jangan marah. Safia. Safia. Bapak. 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 Nak. Bapak sudah insaf, nak. Bapak tak main judi lagi. Bapak tak minum arak lagi. Maafkanlah kepada Bapak. Safia sedia memaafkan Bapak. Safia bersyukur kepada Tuhan yang Bapak telah insaf. Sekarang, jikalau Pakcik Babjan hendak bawa balik Safia pun, saya izinkan. Saya rasa lebih baik Sofia tinggal di sini bersama-sama Cik Norma. Sebab di sini ia akan mendapat didikan yang lebih sempurna. Aziz, Pakcik minta maaf ya. Saya juga begitu, Pakcik. Tinggal ya, nak. Baik, Pak. Sudah, Pakcik minta maaf apa perbuatan Pakcik. Baiklah, Pakcik. Saya pun begitu juga. Sudahlah, Safia. Jangan menangis. Ini Mak sampai. Kenapa Mak menangis? Adik-beradik kita tak mau kasih pinjam uang, Adin. Allah. Mengapa macam tak baik kong siam semuanya ni? Mak aku tak dapat pinjam duit lah, Ramli. Bagaimana nak hantar belanja ni sekarang? Tinggal 2 hari sekejap. Sudin, kau boleh panggil Zaitun tak? Boleh. Panggil Zaitun, ha? Iyalah. Dengar sini. Sekarang semua orang mari ikut saya. Tapi makcik tinggal di rumah, ya? Ada apa, Bang Sudin? Tun,
Allah. 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 Ramli, kau tolong cakap kalau aku dah lupa apa aku nak cakap ni. Zaitun sayang dekat Abang Sudin tak? Zaitun nak kahwin dengan Abang Sudin tak? Zaitun suka Abang Sudin bunuh diri tak? Kalau begitu, Zaitun balik sekarang. Zaitun pergi ambil cincin belian Mak Zaitun bawa kemari. Nak buat apa? Kita nak gantikan dengan yang palsu. Cincin belian yang betul kita gadaikan. Uangnya kita boleh buat antar belanja Zaitun kahwin dengan Sudin. Atom setuju. Atom pergi ambil ya. Jangan lupa tebus balik tau. Oh, mesti Tun. Cincin. Mak pakai tidur. Matilah kita, Ramli. Ramli, bagaimana kita ni sekarang, Ramli? Etun terpaksa kena ambil juga. Kalau tidak... Baiklah. Astagfirullahaladzim. Terperanjat aku Tuanku, semangat. Mak tu tidur pun pakai cincin belian. Kalau pencuri masuk potong jari mak, baru mak tahu. Siapa yang susah? Kita juga yang susah kan? Iya tak iya juga kata kau, Tom. Ambil, simpan.
Bagus, Tuan, bagus. Besok kita cari yang palsu. Ini dia. Alah, salah. Dia sama. Jangan pakai yang palsu ya. Berapa harganya? Rp1.20. Rp1.20. Ambil berkat. Tolong 20 sen. Mari kita ke pajak gadai. Bawa tak ke? 3.000. Baiklah. Sanchez. Kalau aku pakai semalam tak hilang, Ton. Kau suruh buka pula. Kenapa, Mak? Cincin berlian aku yang sebentuk itu sudah tak ada lah, Ton. Kenapa, Mak? Tak tanya, itu pakai. Nah, ini dia, Mak. Alah, sayang. Aku pikir kau sudah hilang. Alah, sayang. Nasib aku baik dapat cincin aku balik. Alah, berkat-berkat pusaka laki aku dapat balik. Senangnya hati aku. Ini bukan cincin palsu, Ton. Kalau masuk pajak kurang-kurang Cina mau 3.000 dia berani, Ton. Ini kan untuk apa? Nak menolong adik kau belakang hari kalau dia nak pergi sekolah. Apa? Kau kalau sudah kawin nanti, Ton, kau dibawa laki kau. Siapa nak tolong aku lagi kalau bukan barang-barang yang ada ini, Ton? Cik Noma. Terangkanlah, Mbak Lukas. Iyalah supaya Mak Jaitun boleh selesaikan. Jangan malu-malu. Sekarang janji dah ditunaikan. Uang belanja dah diantar. Tentang sandingnya bila pula? Bila si Adis dengan sapi anak disandingkan? Mereka bersanding 1 hari bulan depan. Kalau begitu kita samakan kan bagus. Bagus juga. Jadi satu kali kerja. Iyalah. Payah. Itulah. Tak buang masa. Kerjanya ringkas. Terus Cik Awan nanti kalau balik tolonglah bilangkan sama si Cik Biba di sebelah itu supaya jangan lupa dia datang ya. InsyaAllah. Tolong Mak sini ya. Nanti. Pakcik, apa khabar Pakcik? Khabar baik. Pakcik nak ke mana ni? Nak beli barang-barang buat hadiah dia orang kahwin. Oh. Apa kau tak dapat jemputan Najis dengan Sudin nak kahwin hari ni? Dapat. Oh, Pakcik nak ke sana ni? Tak apalah Pakcik pergi dulu. Saya nak pergi sini saja. Baiklah. Nanti malam kita jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, jalan. Jumpa malam ni Pakcik ya. Baik. Kenapa Cik menangis? Kakak suruh tunggu sini tapi dia tak datang pun. Ada kakaknya? Kecil? Besar. Dah makan belum? Jangan nangis, mari kita makan ya. Cik ni namanya siapa? Nama Biba. Kakak? Nama Rokia. Encik, yang ni adik saya. Yang inilah kakak saya Rokia. Silakan duduk Cik Rokia. Terima kasih. Cik Rokia nak makan apa-apa? Tak apalah, terima kasih. Mana boleh, mesti makan. Okey, biftek satu. Bistek ini sedap kakak. Cik Rokia ini cuma 2 orang saja ke adik-beradik? Tidak, adik-beradik saya banyak, 11 orang semua. Iya ke? Ramainya. Silakan Cik Rokia. Abang ni tak makan? Saya tak apa. Kalau abang tak makan, saya pun tak mau makan. Baiklah. Okey, biftek lagi satu
Itu kan adik-adik saya datang. Kenapa bang? Demam? Tidak. Sudah semua? Sudah. Sekarang mari kita pulang. Kasih terima kasih sama abang. Terima kasih bang. Terima kasih abang. 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 38 aja abang. Dogi, utang boleh tak? Alamak mati aku. Selamat bersanding pengantin baru di atas pelamin duduk bersatu. Suami istri yang amat fardu, rukun mufakat hingga beranak cucu. Cantik sungguh muda Johari, kedua pengantin. Saya bukan hantu je, Norma. Saya Ramli, sumpah saya Ramli. Kenapa jadi begini? Jangan marah, ha? Kenapa jadi begini, Cik Ramli? Saya kena tipu dengan perempuan, Cik Norma. Dia orang cekik sampai RM38. Saya tak cukup duit. Sekali Cina restoran tu rampas luar saya dan baju saya, Cik Norma. Jangan marah, ha? Nah, pakai ni. Buka baju tu. Macam roti kirai je. Itulah Cik Ramli. Yang dekat-dekat tak mahu nak cari yang jauh. Yang dekat tu siapa? Cik Norma kah? Iyalah. Siapa lagi? Ha? Astagfirullahaladzim. Kenapa tak cakap tadi dulu, Cik Norma? Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin.